Assalamualaikum. Apa khabar guys? Okay. So hari ini kemanakah pergerakan untuk gold? Okay. So saya dah tandakan beberapa level yang mana analisis teknikal dan juga fundamental telah saya kongsikan untuk sahabat-sahabat yang berada di dalam channel Nostra. Sekejap lagi saya akan lekatkan technical analysis dan juga fundamental ini untuk sahabat-sahabat semua lihatlah. Okey, tapi pertama sekali saya nak terangkan apa yang terjadi kepada dunia ekonomi US untuk beberapa hari ini, bukan beberapa hari inilah, untuk hari inilah Okey. So sekarang ini tuan-tuan, jika kita dapat lihat Donald Trump menggalakkan Federal Reserve untuk kurangkan kadar faedah kerana ianya sebahagian perancangan tarif Trump untuk seimbangkan inflasi. Okey, untuk untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, inflasi di US sekarang ini mereka tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Itu saja yang saya boleh terangkan kepada sahabat semualah. Yang paling penting mereka kena seimbangkan. Okey. Dan yang seterusnya, firma teknologi Amerika Syarikat sekarang ni terkesan dengan tarif yang dikenakan oleh China. Bayangkan. Okey, untuk pengetahuan sahabat semua, semiconductor, apa benda ni semualah, benda-benda yang berkaitan dengan chips untuk TV, untuk komputer, untuk iPhone pula, untuk handphone. Kebanyakannya barang-barang parts itu semua diimport daripada China. Jadi sekarang ni bila Donald Trump kenakan tarif terhadap China juga kenakan tarif juga terhadap Amerika Syarikat. Jadi firma teknologi sekarang ni sangat-sangat terkesan sebab kebanyakan China adalah pengeluar terbesar untuk bahan-bahan mentah dan juga untuk chip-chip ini. Jadi mereka sekarang dah terkesan dah, betul tak? Okey. Dan seterusnya untuk gold, permintaan bahan. Inilah tadi saya beritahu tadi, semiconductor masih tinggi, memberi impak kepada permintaan emas. Dan seterusnya, beberapa firma terkenal seperti Citigroup meramalkan emas boleh mencecah paras 3,500 tuan-tuan pada akhir tahun 2025. Lama lagi lah kan, tapi jangan ingat lama lagi at any time saja. Yang paling penting kita, daripada apa yang mereka ramalkan, bermaksud ada potensi untuk gold membuat kenaikan lagi. Alright, so sekarang ini untuk paras kenaikan gold, kita melihat kepada price 3047, dia perlu break level ini, dan seterusnya 3057, dia perlu break atas ni, dan seterusnya 3080. Sebenarnya saya ada satu kotak kat atas ni, tapi saya kena pastikan apa pergerakan yang akan terjadi pada hari ini, baru saya boleh tandakan kotak di atas. Mungkin saya akan update lagi mapping saya ini, tapi saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat yang berada di dalam channel Nostra, sebab sekarang baru pukul 10.20 pagi tuan-tuan. Alright, dan seterusnya untuk paras penurunan, kita lihat paling mudah lah 30-30, 30-20, 30-10. Senang tuan-tuan. Alright, okay, so sekarang ini kita akan pergi terus kepada pergerakan gold. Kenapa saya tandakan level-level ni? Okey, pertama sekali jika tuan-tuan dapat lihat level 0.618 tu monitor break body, dia dah break body, nampak ni. Jadi bila dia dah break body ini, bermaksud ada potensi untuk gold membuat penurunan. Ini yang paling penting tuan-tuan. Okey, so level ini telah dipecahkan. Bagaimana saya mendapatkan level ini? Jika tuan-tuan lupa untuk tonton perkongsian saya semalam, tak apalah, tuan-tuan mungkin tak minat untuk menonton, tapi saya tak pasti kenapa sekarang ni tuan-tuan tonton. Okey, so sekarang ini antara level yang saya dah tandakan, 0.618 berada di sini, yang mana telah berjaya dipecahkan. So bila telah berjaya dipecahkan break body, bermaksud akan ada potensi untuk gold membuat penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tandakan level to monitor di atas ini. Nampak ni? Bagaimana saya dapatkan adalah dengan menggunakan Fibo retracement, tarik daripada atas pula sampai ke bawah. Nampak ni? 0.618 to monitor. Jadi apa yang kita dapat lihat dalam pergerakan gold, price tidak berjaya break body di sini, dan seterusnya dia terus membuat penurunan ke bawah. Jadi ianya memberitahu kepada kita bahawa gold akan membuat penurunan.
Okey. Dan seterusnya, apa yang akan terjadi nanti, sepatutnya kalau dia break, dia akan terus naik atas lah. Tapi bila tak berjaya break dan tinggalkan shadow sahaja, bermaksud akan terjadi penurunan, yang mana saya telah tandakan level 1 dan juga 1.236 di bawah ini. Jadi bagaimana saya dapatkannya? Itu yang paling penting, tuan-tuan. Macam mana pula dia dapat ni? Okey, saya terpadam pula trendline tadi. Okey, buang padam balik. Okey, trendline ni penting nanti saya akan ceritalah kenapa trendline ini berguna. Nanti later part saya akan ceritakan tentang trendline ini pula. Okey, so sekarang ini bagaimana saya dapatkan level 1 dan juga 1.236 adalah dengan menggunakan Fibo extension. Kita tarik daripada bermulanya penurunan sehingga dia membuat swing. Kita akan habiskan di atas ini dan tuan-tuan dapat lihat, tak kisahlah saya mungkin masa tarik tadi beza sikit, lebih kurang begitulah sebenarnya, tuan-tuan. Senang cerita gitu. Okey, so nampak tak? So price berkemungkinan besar boleh membuat penurunan sehingga ke level 1 dan juga 1.236. Kebiasaannya, tuan-tuan, kebiasaannya level ini memang cantik, dia akan pergi bila dia bergerak dalam correction saja. Jika tuan-tuan dapat lihat perkongsian saya sebelum ni, mungkin yang tak ada dalam channel Nostra, minta maaf lah. Nostraception tak ada, tapi saya sentiasa berkongsi dalam channel Nostraception saya. Memang kita melihat pergerakan membuat penurunan ni bila dia sampai 1 dan 1.236 ni memang cunnya. Gitu, tuan-tuan, memang alright. Okey, so sekarang ini kalau tuan-tuan dapat lihat, 1 dan 1.236 ini juga berada di level 0.618 monitor yang berada di bawah. So bagaimana saya dapatkan level ini pula? Tuan-tuan tontonlah video saya semalam, senang cerita. Alright, tak perlu saya tekankan lagi sekali dan tak perlu saya buang masa tuan-tuan lagi. Alright, so sekarang ini apa yang kita dapat lihat, segala level yang kita dah tandakan ini kita monitor saja. Jika price berjaya membuat breakout ke bawah, yang mana dia telah berjaya break level yang ini, ada possibility price akan membuat pullback dan seterusnya akan menyambung penurunan sehingga ke level kotak yang telah ditandakan di bawah ini. Alright, so sekarang ini apa yang kita boleh buat? Kita hanya menunggu saja, tuan-tuan. Kepada sahabat-sahabat yang nak masuk sell sekarang ni, saya bagi tahu kepada tuan-tuan semua, berhati-hati sebab ada beberapa level lagi yang perlu kita lihat. Sebentar lagi saya akan buang level monitor tu breakdown break body ini sebab saya nak terangkan daripada sudut yang berbeza pula. Alright, so sekarang ini sebelum kita pergi kepada segmen seterusnya, jika ada sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan sistem Haze, Haze currency meter dan juga Haze bank order, tuan-tuan boleh klik di ruangan description. Seterusnya di situ saya dah sediakan, saya dah update dah saya punya description tu. Nak register, klik je dekat Erante. Nak apa ataupun dapat sistem Haze, nak join copy trade, boleh klik. Nak join channel Telegram Nostraception pun boleh klik. Saya dah sediakan, dah bezakan. So tuan-tuan tak payah pening kepala, boleh klik je dekat area mana yang tuan-tuan nak. Tak perlulah nak fikir nak tulis ayat apa, just klik saja, saya tahu dah tuan nak masuk yang mana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, jika ada sahabat-sahabat yang ingin join copy trade, Green Mind, okay? Green Mind copy trade, tuan-tuan kena ingat, mungkin tuan-tuan tak ada masa nak trade, tak ada masa nak trade. Jadi kami ada satu manager yang manage copy trade Green Mind yang mana tidak pernah MC beberapa tahun, tuan-tuan. Beberapa tahun tidak pernah MC. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan yang mana tak sempat ataupun tak ada masa nak trade, saya sarankan tuan-tuan untuk join copy trade ini. Memang terbaik, tuan-tuan. Jadi at least tuan-tuan ada kita panggil sebagai diversify account. Tuan-tuan ada account trade tuan sendiri dan juga tuan-tuan juga ada akaun yang di manage oleh manager yang so far tak pernah MC, tuan-tuan, tak pernah MC. Okay, so syarat untuk join copy trade ini adalah sebanyak $200 saja, yang mana akan di convert kepada Sane account. Apa yang saya boleh katakan, jika tuan-tuan berminat, boleh klik di ruangan description. Saya dah sediakan juga tempat untuk tuan-tuan klik
nak join copy trade, klik saja di situ. Alright, so sekarang kita nak bercerita pula ke manakah pergerakan untuk gold. So apa yang saya nak bagi tahu tadi, saya akan padam yang ini, betul tak? Okay, so sekarang saya akan padam dahulu level yang ini sebab dia dah break, so kita dah tak nak pakai dah. So sekarang kita akan lihat level yang baru pula ya tuan-tuan. Jadi level yang baru adalah di sini. Kita tarik bermulanya kenaikan sehingga ke atas ini. Jadi sekarang ini jika tuan-tuan dapat lihat, kita ada satu level 0.618 selari dengan area support lah kononnya. Gitu, betul tak? Saya tak payah pakai yang ni lah, patutnya saya buang je. Okay, sekejap. Saya ada yang atas ni, saya just copy saja. Kita copy yang lain pula. Okay, saya pakai yang ini saja, tarik sampai ke bawah. Jadi level ini tuan-tuan yang kita akan lihat jika price berjaya break ke bawah, bermaksud akan terjadi penurunan. Ini yang baru ya tuan-tuan, ini yang baru. Yang lama tadi tu dah break dah. So sekarang ini yang baru. Jadi di manakah level yang kita nak pastikan akan terjadi penurunan? Jika price berjaya break body di level yang ini, price 3033, bermakna akan terjadi penurunan. Tetapi jika dia reject di level ini dan seterusnya membuat kenaikan, bermaksud ada possibility price akan bergerak dalam pergerakan ranging ataupun sideways. Dia lebih mudah begitu. Jika dia berjaya break, dia turun ke bawah seperti anak panah yang telah ditandakan. Jika tidak berjaya break dan seterusnya dia membuat rejection, dan dia akan sampai sini, kita tengok pula apa jadi. So mungkin dia turun sini, dia naik sini, dia turun sini, dia naik sini, dia turun sini. Masa ini berhati-hatilah sahabat-sahabat semua. Okay, so apa yang kita boleh jangkakan daripada pergerakan ini? Yang pertama, pastikan dia break body. Yang kedua, bila adanya penurunan akan turun sehingga ke kotak yang telah ditandakan. Okay, so yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga seperti saya pernah kongsikan dalam channel TikTok saya School of Errante, yang kita boleh cari peluang untuk dapatkan entry yang berkualiti. Sebab tu saya tandakan trendline. Nampak ni, saya tandakan trendline. Ada sebab kenapa saya tandakan trendline di sini adalah kerana saya akan melihat bila masa price membuat breakout. Okay, so apa yang saya nak katakan? Katakan price turun sampai bawah ni dan akhirnya sampailah ke kotak yang telah kita sediakan. Apa yang saya akan buat adalah saya akan menunggu price membuat kenaikan. Dia akan membuat kenaikan pula. Kenapa kau sibuk kat sini? Okay. Haus dah saya, tapi tak boleh minum, puasa kan. Okay, so apa yang saya akan buat sekarang ini, SOP yang pertama kita dah ada, iaitu dia dah langgar, kita nak sambungkan level-level untuk jadikan, untuk cantumkan trendline. Okay, so SOP pertama kita dah ada. SOP yang kedua, kita akan menunggu price break trendline ini. Katalah dia break trendline ini, apa yang saya akan buat, saya akan tarik trendline di bawah pula, daripada support sampailah ke level yang begini. Faham so ini akan dijadikan trendline yang baru pula, yang mana disambungkan daripada area support dan juga di area higher low seterusnya. Okay, jadi bila price ni dia main dia tak kena. Janji dia break tuan-tuan, janji dia break trendline ini. Katalah price ni dia turun sikit, lepas tu dia naik balik, dia naik balik, lepas tu dia touch je dekat sini, saya akan masuk entry buy tuan-tuan. Jadi SL saya akan letak di bawah sini. Saya akan letak di bawah ini je lah. Gitu tuan-tuan. So ini akan dijadikan level SL kita. So once price sampai je, kena je trendline ini, saya akan masuk buy, sebab dia akan terus naik ke atas, yang mana pertama sekali dia akan break level sebelumnya, resistance sebelumnya. Jadi katalah dekat sini, contohlah kata kat sini, kita boleh lihat berapa ratus pip dia boleh naik, sampailah ke sini 200 pip. Jadilah biasanya kita 100 pip kita dah tutup dah, betul tak? Jadi ini antara SOP yang saya akan gunakan dalam trading saya bila terjadinya pergerakan correction.
SOP yang pertama, saya akan lihat adanya trendline yang mana saya akan cantumkan daripada resistance dan seterusnya kepada lower high. Bila dah turun sampai ke bawah ini, tiba-tiba price akan bergerak ke atas. Saya tak ambil apa-apa entry lagi, tapi saya akan lihat SOP yang kedua, price perlu break trendline ini. Dia kena break trendline di sini. Okay, dia kena break trendline di sini. So bila dia break je trendline ni, saya akan terus tarik trendline di bawah pula, yang mana bermula daripada support dan seterusnya pergi kepada higher low seterusnya. Tapi kena ingat tuan-tuan, dia perlu bercantum 2 ataupun 3. Dia perlu bercantum 2 ataupun 3. So maknanya bulat ni boleh jadi 2 ataupun 3. Bulat di bawah ni juga boleh jadi 2 ataupun 3. Lagi elok. Kalau dia tak ada cantum, jangan. Tiba-tiba dia terus naik break je, yang itu bahaya tuan-tuan. Okay, dan seterusnya bila dia dah break, saya dah tarik trendline SOP ketiga kita itu, dan seterusnya dia dah SOP pertama dia yang di atas, SOP kedua tunggu dia break, SOP ketiga cantumkan trendline di bawah, SOP keempat bila price touch sahaja trendline kita ini, kita akan masuk entry buy, dan seterusnya kita punya level SL berada di bawah. Ambillah 20 ke 30 pip ke, terpulang kepada tuan-tuan, tapi make sure di bawah trendline ni, lagi senang begitu. Kebiasaannya tak jauh pun, dalam 15 pip, dalam 20 pip cukup lah turun sampai bawah ni kan, 21 pip jadilah. Okay, dan seterusnya kita akan melihat price akan membuat kenaikan. Jadi ini antara SOP yang saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua supaya boleh dijadikan ataupun tuan-tuan boleh dapat entry yang berkualiti. Apa yang saya nak kongsikan hari ini, ke manakah pergerakan yang pertama saya kongsikan level-level yang telah ditandakan, bagaimana kita dapatkan level-level ini, seperti FE inilah ataupun level 0.18 untuk monitor semua ini. Yang kedua, kita melihat ke manakah pergerakan. Yang ketiga, saya kongsikan SOP untuk sahabat-sahabat semua praktiskan di rumah. Boleh buat backtest ya tuan-tuan, boleh buat backtest, cari saja pergerakan. Tapi ingat, untuk SOP ini hanya sesuai digunakan di time frame M30 dan juga H1 sahaja. Jangan gunakan dekat 4 hours, jangan gunakan dekat M15, jangan gunakan dekat daily. Seeloknya gunakan di 2 time frame ini saja, iaitu M30 dan juga 1 hour. Teknik ini ataupun SOP ini saya dah kongsikan dengan sahabat-sahabat semua di dalam akaun TikTok School of Errante. Okay, School of Errante, SCHOOL of Errante. Kokok lah, mana tak ada orang yang tak tahu nak eja ke, gitu. Ini School of Errante dalam TikTok saya. So dalam TikTok ini saya ada kongsikan beberapa tips mudah ataupun tips untuk kita mendapatkan entry yang berkualiti. InsyaAllah saya akan sentiasa update di dalam akaun ini. Alright, so far ini sajalah yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next session, dalam next video. Kalau petang ni ada update yang terbaru, saya akan update, tapi saya akan kongsikan dalam channel Telegram saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye.